Bahasa indah penuh bangsa. Disusun cantik penuh bermutu. Hingga bahasa kita semarakkan bersama. Agar warisan terus berpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurhana Humaira. Dan saya Arisa Dania dalam Minggu Bahasa Melayu peringkat sekolah SK Perdana yang bermula 11 hingga 15 Mei 2024. Ini yang nomor 9, saya menyaksikan Minggu Kembali Muda telah kembali pembukaan peranan dan fungsi berbola. Okay, buat pengetahuan semua, penganjuran Minggu Bahasa Melayu kali ini bertujuan untuk mencukir bakat dan kreativiti murid-murid dalam berkarya. Okay, iaitu dari segi untuk penulisan, okay, mengimlak dan juga melafazkan pantun lah. Okay, jadi cikgu harap dengan aktiviti sebegini murid-murid dapat menambah ilmu pengetahuan mereka. Okay, buat pengetahuan semua juga melalui aktiviti kuis, murid dapat menambah kosakata, peribahasa dan juga pelbagai lagi aspek tata bahasa yang mereka pelajari dalam kelas. Okay? Sekian daripada saya, Arisa Dania. Dan saya Nurhana Humaira melaporkan untuk Universiti BPSS SK Inter Perdana. Diharapkan murid-murid dapat menyertai program sepanjang Minggu Bahasa Melayu. Bahasa jiwa bangsa, Bangsa berbudaya. negara bermaruah. Sekian, terima kasih. Bye, jumpa lagi.